Bukan satu tapi dua anugerah berjaya dirangkul jago badminton para negara, Chia Liek-ho pada Majlis Gala Persekutuan Badminton Dunia di Hangzhou, China malam tadi. Pemenang 2 kali pingat emas Sukan Paralimpik itu meraih gelaran pemain para lelaki terbaik dunia 2025, menewaskan pencabarnya Daiki Kajiwara dari Jepun, Kumar Nitesh, India, dan Park Hae-seong, Korea Selatan. Lebih manis, pemain nombor 1 dunia berusia 37 tahun itu turut diiktiraf beregu para terbaik dunia 2025 bersama gandingannya, Muhammad Fariz Anwar. Bagi kategori utama, Shi Yuqi dari China turut meraih 2 anugerah iaitu pemain perseorangan terbaik lelaki, sekaligus melayakkan pemain berusia 29 tahun itu diiktiraf pemain lelaki terbaik dunia 2025. Bintang Korea Selatan An Se yang turut dinobatkan pemain perseorangan wanita terbaik, sekaligus diangkat pemain wanita terbaik dunia 2025. Sementara itu, bagi kategori beregu lelaki, gandingan Korea Selatan Kim Won-ho Seo Seung-jae diiktiraf beregu lelaki terbaik dunia 2025, menewaskan 2 pasangan negara Aaron Chia So-woo-yik dan Go Zefei Nur Izzuddin Rumsani. Kategori beregu wanita menjadi milik beregu China Liu Shengshu Tanning, manakala beregu campuran terbaik dunia diraih pasangan Thailand, Deshapol Puavranukroh Supisara Peyusampran.